Bagi memasukkan citasi atau rujukan, apa yang perlu kita buat ialah letakkan cursor di bahagian mana rujukan itu dirujuk. Sebagai contoh, 5 langkah mudah terbit buku sendiri secara dalam talian. Jadi saya merujuk sumber ini kepada website. Jadi apa saya perlu buat? Saya akan pergi ke website mana diambil. Saya akan copy dulu link tersebut. Kemudian saya pergi ke cursor di sini, insert citation, add new source. Anda boleh pilih apakah sumber rujukan yang diambil. Sebagai contoh buku atau website dan sebagainya lah. Jadi dalam kes ini ialah website. Saya akan pastekan URL-nya di sini. Dan apakah nama web page tersebut? Mungkin saya boleh letakkan di sini 5 langkah mudah terbit buku sendiri. Dan saya tekan OK. Okey, lihat di sini citasi telah pun dimasukkan. Okey, contoh yang kedua saya buat di sini sebagai contoh di dalam teks merujuk kepada anda boleh menggunakan platform syarikat seperti MSJA Sendirian Berhad bagi memudahkan urusan jual beli. Okey, saya merujuk kepada syarikat MSJA Sendirian Berhad, iaitu website yang berada di sini. Jadi apa saya buat? Saya hanya akan copy. Saya akan copy link. Right click copy ataupun control C pun boleh. Dan saya letakkan cursor di mana saya hendak masukkan maklumatnya, iaitu di sini insert citation, add new source, dan saya pilih di sini jenis ialah website. Saya pastekan URL di sini dan name of web page ialah MSJA Master Shiro Global Academy Sendirian Berhad. Okey, maklumat-maklumat lain jika anda nak masukkan boleh masukkan. Saya tekan OK dan lihat di sini secara automatik rujukan kedua telah pun dibuat. Okey, kemudian setelah semua rujukan dibuat, anda boleh pergi ke laman rujukan, dan biasanya laman rujukan di bahagian akhir e-book. Apa kita hendak buat? Kita hendak senaraikan secara automatik. Jadi boleh pergi ke references, bibliografi, masukkan rujukan. Okey, lihat di sini automatik telah keluar semua rujukan yang kita buat dan kita boleh edit lah sikit-sikit. Sebagai contoh, saya buang yang di atas ni sebab dah pun ada rujukan. Kemudian boleh sebagai contoh kita nak kecilkan ke boleh kalau nak kecilkan boleh, nak besarkan, ataupun kita boleh edit lah untuk drag benda ni. Okey, anda boleh tukar boleh edit serba ringkas di sini apa yang kita hendak buat. Boleh edit, boleh drag cursor dan sebagainya. Okey, terima kasih.